Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu bahan dan struktur binaan. Dalam bab yang kedua ni ada banyak subtopik, tapi kita masuk pada subtopik yang pertama, iaitu bahan binaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis bahan binaan. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahan binaan. Dan yang ketiga, membuat perbandingan bahan yang lebih sesuai digunakan dalam sesuatu pembinaan. Terdapat 5 jenis bahan yang selalu digunakan dalam proses pembinaan, iaitu kayu, keluli, konkrit, bahan tambahan dan bata. Okey, sekarang kita mengenali salah satu bahan binaan, iaitu kayu. Kayu merupakan salah satu hasil hutan yang telah lama digunakan dalam pembinaan struktur. Ia dapat digunakan untuk membuat komponen seperti tiang, rasuk atau struktur sementara ketika proses pembinaan sedang berjalan. Sifat kayu perlu diketahui sebelum mereka bentuk binaan yang menggunakan kayu sebagai bahan binaan. Antara sifat kayu yang kita perlu lihat sebelum membuat pemilihan adalah keupayaan kayu merintangi daya luaran, modulus keanjalan yang tinggi, ketahanan lasakan yang tinggi dan kemasan rupa yang tinggi. Seterusnya, mari kita mempelajari jenis-jenis kayu. Seperti yang kita lihat, jenis-jenis kayu terbagi kepada 4. Yang pertama, kayu keras berat. Kayu keras berat ini mempunyai struktur ira yang rapat dan padat, sesuai digunakan bagi pembinaan berat seperti jambatan, tiang, perabot dan lain-lain lagi. Contoh kayu yang digunakan adalah kayu cengal, kayu meranti dan kayu merbau. Seterusnya ialah kayu keras sederhana. Kayu ini perlu diawet supaya tahan terhadap rintangan cuaca dan serangan kulit kayu. Sesuai digunakan untuk pembinaan sederhana berat seperti rasuk, gelegar, cerucuk dan lain-lain. Contoh kayu yang digunakan ialah kayu kempas, kayu kapur dan kayu rengas. Selain itu, kita ada juga kayu keras ringan, di mana kayu ini mudah dipasang dan senang diperolehi. Sesuai digunakan untuk kayu acuan atau kerja sementara macam perabot dan papan lapis. Contoh kayu digunakan ialah kayu jelutong, kayu getah, kayu nyatu, seperti dan lain-lain lagi. Dan akhir sekali ialah kayu lembut. Kayu lembut ini adalah kayu yang mudah dibentuk dan mudah reput jika terdedah. Sesuai digunakan untuk penggunaan dalam bangunan seperti bingkai, ukiran, hiasan dan lain-lain lagi. Contoh kayu iaitu damar minyak, podor dan sempilur. Mari kita belajar antara faktor dan jenis kecacatan kayu. Okey, disebabkan faktor semula jadi, ada beberapa kecacatan yang berlaku, antaranya reka kipas, bulatan, berongga dan buku. Seterusnya, antara kecacatan kayu yang disebabkan oleh proses pembelahan adalah pecah hujung, lekuk dan ira pengurung. Akhir sekali, semasa proses pengeringan akan ada beberapa kecacatan kayu yang boleh berlaku, antaranya sisian wen, pengelinding, melengkung dan piun. Dan akhir sekali, kayu juga sama dengan bahan-bahan yang lain di mana dia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Antara kelebihan kayu adalah mempunyai rupa kemasan yang cantik, ketahanan lasakan yang tinggi jika diawet, penebat haba dan elektrik yang baik, senang diperolehi di pasaran dan senang dikerjakan. Manakala kekurangannya adalah mudah mengalami kecacatan dan kerosakan disebabkan oleh perubahan cuaca, mudah terbakar dan senang diserang serangga atau kulat. Seterusnya, keluli. Keluli digunakan dalam pembinaan kerana keluli mampu menampung beban tegangan dan membantu menguatkan struktur. Keluli atau nama lain dikenali sebagai besi wajar. Keluli merupakan sejenis besi yang sangat mudah ditempa dan juga merupakan bahan yang mulur. Kandungan karbon di dalam keluli adalah antara 0.12% hingga 1.8%. Sifat keluli yang unik berbanding dengan bahan lain ialah kekuatan tegangannya yang tinggi, boleh diperoleh dalam bentuk rod, plat dan dawai serta mudah dikimpal. Kemudian, 2 jenis keluli iaitu bar keluli tegangan tinggi Y dan juga bar keluli lembut. 3 jenis grade keluli iaitu 43, 50 dan 55. 43 merupakan keluli lembut, manakala 50 dan 55 keluli tegangan tinggi. Keluli lembut secara lazimnya digunakan pada kerja-kerja pembinaan, manakala keluli tegangan tinggi pula digunakan dalam kerja prategasan, kabel jambatan gantung dan bot tegangan tinggi. Ada 6 sifat utama keluli. Yang pertama ialah kekuatan, yang kedua ialah keanjalan, yang ketiga kemuluran, yang keempat rintangan kakisan, yang kelima rintangan kebakaran dan yang terakhir sekali pengejutan dan pengembangan. Perbandingan keluli pula. Kelebihan keluli
boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Mudah dikimpal, boleh diperoleh dalam bentuk plat, rod dan dawai. Seterusnya, mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi, dan terakhir sekali, kekuatannya boleh ditingkatkan dengan menambah tertentu. Kelemahan keluli pula memerlukan perlindungan daripada kakisan dan karat, dan juga lemah pada suhu tinggi. Okey, seterusnya kita akan mempelajari bahan tambah. Okey, apa itu bahan tambah? Bahan tambah merupakan bahan yang dicampur dengan bancuan konkrit, dan bahan tambah juga boleh mengikat sifat konkrit supaya mencapai tujuan yang diperlukan untuk sesuatu pembinaan. Seterusnya, bahan tambah juga dapat membantu mencapai hasil kerja dengan cepat, berkualiti tinggi. Seterusnya adalah bahan tambah dan ciri-ciri. Terdapat beberapa jenis bahan tambah dan ciri-ciri. Yang pertama adalah pencepat, iaitu membantu mempercepatkan kadar pengerasan awal konkrit. Dan bahan asas dalam pencepat ialah kalsium klorida. Dan bahan tambah jika digunakan berlebihan akan menyebabkan lapisan pada bar tertulang. Dan pencepat ini biasanya digunakan di negara-negara beriklim sejuk dan pembinaan struktur yang cepat siap. Itu adalah pencepat. Yang kedua adalah pemudah adun ataupun bahan tambah pengurang air. Ia dapat membantu kejelikitan konkrit. Dan bahan asas dalam pemudah adun ataupun bahan tambah pengurang air ialah bahan gluconat, dan digunakan untuk konkrit berkekuatan tinggi, contoh dia seperti jabatan ataupun bangunan-bangunan besar. Yang ketiga adalah pelambat. Pelambat ialah membantu melambatkan masa pengerasan awal konkrit sehingga 1 jam. Pelambat juga dapat membantu mengurangkan penjujuhan dan pengecutan kering. Pelambat ini sesuai digunakan di negara-negara beriklim panas dan pembinaan struktur yang besar. Itu adalah untuk pelambat. Seterusnya adalah bahan tambah perangkat udara, iaitu merangkap udara dalam konkrit, dan ia dapat membantu memudahkan konkrit tanpa air yang banyak. Dan bahan yang digunakan ialah minyak sayuran dan lemak binatang. Dan bahan tambah perangkat udara ini akan melemahkan kekuatan konkrit. Jadi, penambahan simen dan air yang berpatutan diperlukan untuk menjaga kualiti konkrit. Ini adalah contoh gambar rajah bahan tambah. Assalamualaikum. Nama saya Siti Wadina. Hari ini kita akan belajar tentang bahan binaan konkrit. Konkrit adalah campuran antara simen, batu bau halus, batu bau kasar dan air. Konkrit ini digunakan dalam pembinaan seperti struktur bangunan, empangan, jalan raya dan sistem perbentungan. Tertulang yang digunakan bersama konkrit adalah untuk mengatasi atau menambah kekuatan tegangan konkrit. Proses pembentukan konkrit adalah campuran bahan dengan nisbah campuran tertentu yang diletakkan dalam kotak bentuk dan dibiarkan mengeras hingga tempoh tertentu. Contoh nisbah campuran konkrit yang digunakan adalah 124 atau 136, iaitu 1 bahagian simen, 2 bahagian batu bau halus dan 4 bahagian batu bau kasar. Seterusnya, kita akan tengok bahan utama konkrit. Apakah bahan-bahan utama dalam bacuan konkrit? Kita ada simen, batu bau halus, batu bau kasar dan air. Seterusnya, sifat utama konkrit. Terdapat 2 sifat utama konkrit, iaitu konkrit baharu dan konkrit terkeras. Konkrit baharu adalah konkrit yang masih basah, manakala konkrit terkeras adalah konkrit yang sudah mengeras. Sifat konkrit baharu adalah kebolehkerjaan, manakala sifat konkrit terkeras adalah ketahanlasakan, kekuatan, pengembangan dan pengecutan. Terdapat beberapa jenis konkrit dan kegunaannya. Pertama, konkrit jisim yang dikenali juga sebagai konkrit padu. Konkrit jisim adalah konkrit tanpa tertulang yang mempunyai berat sendiri dengan ketepatan yang tinggi. Contoh pembinaan konkrit jisim adalah pemecah ombak dan tembok penahan. Seterusnya, konkrit bertertulang.
iaitu struktur konkrit yang tidak tahan daya tegangan perlu dipasang tertulang bagi merintangi daya tegangan yang dikenakan. Tertulang perlu dipasang dengan kukuh bagi mengelakkan berlakunya anjakan pada tertulang. Penjarak perlu dipasang antara tertulang dengan acuan untuk melindungi tertulang daripada api, kelembapan, tindak balas kimia dan pengaruh alam sekitar. Yang terakhir, konkrit pra-tegasan yang juga dikenali sebagai konkrit pra-mampatan. Mampatan dikenakan pada kawasan tegasan tegangan yang berlaku. Tegasan mampatan yang dikenakan akan mengimani tegasan tegangan. Keretakan tidak akan berlaku selagi tegasan tegangan yang dikenakan tidak melebihi tegangan pra-mampatan. Tenden keluli tegangan tinggi digunakan untuk konkrit pra-tegasan. Hai, ini adalah slide yang terakhir untuk bahan binaan konkrit, iaitu kelebihan dan kelemahan konkrit. Kelebihan konkrit adalah bahan-bahan untuk menghasilkan konkrit senang untuk diperolehi, mudah dibentuk mengikut acuan, merupakan bahan kedap air dan penebat haba yang baik, mempunyai rintangan api dan kekuatan mampatan yang tinggi, dan yang terakhir, kurangnya penyelenggaraan. Kekurangan konkrit pula adalah konkrit merupakan bahan yang berat, mempunyai kekuatan tegangan yang rendah dan sukar untuk diubah apabila konkrit telah mengerai. Okey, bata. Bata ialah bahan binaan yang tahan lama dan telah lama digunakan dalam kerja pembinaan. Bahan utama untuk membuat bata ialah tanah liat, pasir, kapur, dan simen. Ia juga menggunakan kaedah acuan yang ditekan dengan buatan tangan ataupun potongan dawai. Saiz bata ini terbentuk segi empat tepat dan biasanya bersaiz 215 mm, darab 102.5 mm, darab 65 mm. Di sini kita boleh lihat terdapat beberapa jenis bata, yaitu bata tanah liat, bata pasir kapur, bata silika, dan bata simen. Daripada bata tanah liat kita dapat melihat terdapat 4 bata, yaitu bata biasa, bata muka, bata api, bata kejutaraan. Kita teruskan kepada ciri-ciri bata. Untuk bata tanah liat terdapat 4 bata, yaitu bata biasa, bata muka, bata api, dan bata kejutaraan. Bagi bata biasa, permukaannya kasar dan permukaan bata ini perlu dilepah. Bagi bata muka pula, ia mempunyai kemasan yang menarik seperti bertekstur licin atau berpasir, dan bata ini ia tidak perlu dilepah. Bagi bata api pula, ia digunakan untuk menahan haba yang tinggi. Bata api ini kebanyakannya digunakan di sektor perindustrian. Dan bata kejutaraan ini pula ia mempunyai ketebatan dan kekuatan yang tinggi, diperbuat daripada tanah liat yang mengandungi forum oksida. Untuk bata simen pula ia diperbuat daripada campuran simen dan bata baur halus, yaitu pasir. Nisbah bancuannya selalu 1.8 dan bata jenis ini dicetak di dalam acuan dan dikeringkan secara semula jadi. Bata ini juga diawet selama 2 minggu untuk dia menjadi bata simen. Seterusnya, bata pasir kapur atau bata silika. Bata ini jenis yang berwarna putih, kelabu, atau ia boleh juga diwarnakan. Bata jenis ini diperbuat daripada kapur dan pasir pada nisbah 1.8 serta sedikit air. Bata ini juga diperbuat dengan menggunakan acuan bertekanan tinggi dan diuapkan selama 7 hingga 8 jam. Kegunaan bata pula untuk bata tanah liat, bata biasa. Ia dibina, selanjutnya digunakan untuk dinding pemisah, tembok yang akan dilepah.
Bagi bata muka pula, ia juga membina dinding, tembok, dalam atau luar yang tidak perlu dilupa. Bagi bata api pula, ia digunakan sebagai penggalas atau pelapik lubang serumbung api, dandang, dan tanur. Bagi bata kejutaraan pula, ia dibina untuk tembok penahan, membina dinding tanggung beban dan tiang, membina salur pembentungan, dan juga pembinaan yang terdedah pada asid atau alkali. Untuk bata semen pula, ia dibina dinding juga, tapi ia perlu dilepah. Bagi bata pasir kapur atau bata silika, ia digunakan untuk dinding juga atau tembok yang memerlukan nilai estetika yang tinggi dan digunakan pada dinding atau tembok yang tidak perlu dilepah. Ciri-ciri bata yang berkualiti ialah: pertama, bebas daripada sebarang kecacatan. Kedua, mempunyai tekstur yang seragam. Ketiga, penyerapan pada bata hendaklah tidak melebihi 15% beratnya. Keempat, mempunyai permukaan segi 4 tepat. Kelima, mempunyai ukuran yang seragam. Dan terakhir, pembakaran bata hendaklah seragam. Kelebihan dan kelemahan bata. Untuk kelebihan bata ialah ia mudah diangkat dan dikendalikan, tahan serangan asid alkali, dan bata muka boleh dijadikan hiasan tanpa perlu dilepah. Bagi kekurangan bata pula ialah kerja menerap bata memerlukan pekerja mahir agar menghasilkan pembinaan yang kukuh dan juga mempunyai kekuatan tegangan yang rendah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.